Saya dihubungi oleh beberapa orang minta saya respon tentang pandangan saya terhadap perkara yang berkaitan dengan PRK N48 Dun Air Kuning. Saya bersetuju untuk berikan pandangan, insya-Allah. Di sana ada dua calon. Perikatan Nasional telah pun mengangkat seorang tokoh calon mereka iaitu Ustaz Abdul Muhaimin, dan UMNO pula mengangkat calonnya Dr. Muhammad Yusri. Kalau kita lihat calon yang diangkat oleh Perikatan Nasional iaitu Ustaz Abdul Muhaimin dan calon yang diangkat oleh UMNO iaitu Dr. Muhammad Yusri, kedua-duanya bagi saya adalah calon yang terbaik. Tahniah kepada Perikatan Nasional dan tahniah juga kepada UMNO kerana mampu untuk mengenengahkan calon yang baik, calon yang ada watak kepimpinan untuk dipilih oleh pengundi-pengundi di Dun Air Kuning nanti. Kalau kita lihat pula dari segi parti, calon alhamdulillah kedua-duanya calon itu hebat, calon yang berwibawa, calon yang menepati kehendak dan sangat sesuai untuk diberikan kepada pilihan kepada rakyat di sana. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau kita melihat parti, Perikatan Nasional parti yang memperjuangkan, didokong oleh orang Islam. UMNO juga parti yang didokong, dipimpin oleh orang Islam. Maknanya Perikatan Nasional parti yang dipimpin oleh orang Islam, orang Melayu, orang Islam. UMNO juga parti yang dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam. Jadi dari segi calon bagus, kedua-duanya bagus. Dari segi parti pun nampak gayanya masih lagi agak sukar bagi saya. Kalau tengok hanya pada calon, tengok kepada parti agak sukar bagi orang Air Kuning, pengundi Air Kuning untuk memilihnya. Sebab rapat sangat dia punya persaingan itu. Namun berjasa saya sendiri ada pandangan dalam menilai dan meneliti. Dan pandangan saya ini, saya lebih melihat kepada kemaslahatan, masalah umum, kepentingan umum. Saya bersandarkan kepada masalah amah dari segi kaca nilai syarak. Yang pertamanya, kita lihat Perikatan Nasional adalah merupakan parti yang boleh diharapkan untuk membawa agenda agama, agenda bangsa. Kerana apa? Kerana gabungan dalam Perikatan Nasional itu bersatu adalah orang Islam, orang Melayu, PAS juga Islam, orang Melayu yang ramainya. Adanya parti gerakan adalah parti yang tidak dominan. Apabila adanya bersatu, adanya PAS, menggerakkan tidak dominan dalam itu. Adanya parti India juga tidak dominan. Bagi saya, PN atau Perikatan Nasional ini parti yang boleh kita harapkan membawa agenda agama Islam dan agama bangsa. Yang keduanya, kita tengok UMNO pula. UMNO walaupun parti yang dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam, tetapi kita bimbang untuk UMNO membawa agenda agama dan agenda bangsa. Kenapa? Sebab dia bekerjasama dengan DAP. DAP parti yang konsisten. Dia tidak akan membawa agenda Islam. Mana mungkin kita Malaysia ini sebuah negara Islam, Islam agama persekutuan, nak serahkan kepada DAP sama-sama membawa Islam? Tidak boleh. Sebab itu DAP konsisten. Dia membawa satu gagasan Malaysia untuk menjadikan Malaysia ini dalam agenda DAP negara sekular. Jadi kita dah nampak kan bahawa UMNO bersama dengan DAP, dan kita tak boleh mengharapkan UMNO membawa agenda Islam, agenda bangsa orang Melayu. Sebab UMNO bekerjasama dengan DAP. Lebih-lebih lagi, DAP adalah dominan dalam komponen dalam PH itu. UMNO ada 26 kerusi. DAP ada 40 kerusi. Dan pastinya kita tengok selama ini yang berlaku, UMNO banyak senyap, UMNO banyak diam dalam berhadapan dengan agenda yang dibawa oleh DAP. Jadi kita nampak rumusan ini, maka berjasa bagi pandangan. Pandangan berjasa, calon kedua-duanya bagus. Ustaz Abdul Muhaimin bagus, Dr. Muhammad Yusri pun bagus. Kalau tengok dari parti, Perikatan Nasional pun parti orang Melayu, orang Islam. UMNO pun parti orang Melayu, orang Islam. Tetapi bila tengok tentang bagaimana kita untuk memberikan keyakinan, tanggungjawab, membawa agenda agama, agenda bangsa Melayu, maka dengan Perikatan Nasional kita masih boleh mengharapkan lagi. Tetapi kepada UMNO, kita sudah tidak boleh meletakkan keyakinan kepada UMNO untuk membawa agenda Islam dan agenda bangsa Melayu. Sebab dia bergabung dengan, bekerjasama dengan DAP, dan DAP dominan. Dan banyak keadaan DAP bebas untuk membuat agenda DAP tanpa dibantah oleh UMNO. Maka mudah ceritanya, kalau tanya saya, apa pandangan berjasa berkaitan PRK N48 Air Kuning? Saya kata antara calon PN iaitu Ustaz Abdul Muhaimin dengan calon UMNO Dr. Muhammad Yusri, maka pilihlah
pilihlah calon Perikatan Nasional iaitu Ustaz Abdul Muhaimin di atas sebab-sebab hujah-hujah yang telah pun saya lontarkan sebentar tadi. Ini pandangan berjasa. Mudah-mudahan pandangan saya ini dapat membantu pengundi-pengundi Dun Air Kuning untuk milih mana calon yang lebih layak dan berautoriti membawa ajaran agama Islam dan bangsa Melayu sebagai bangsa tonggak di negara kita ini.